Adakah anda penat berasa lebih tua daripada usia sebenar anda? Bagaimana jika 10 tabiat mudah boleh mengubah tahun emas anda menjadi tahun terbaik dalam hidup anda? Selamat datang, sahabat-sahabatku. Hari ini kita akan meneroka 10 tabiat berkuasa yang membantu warga emas berusia 50 tahun ke atas kekal sihat, aktif, dan berasa hebat setiap hari. Jika anda berusia lebih 50 tahun, video ini ialah peta jalan anda ke arah kesihatan yang bertenaga. Ini bukan teori perubatan yang rumit. Sebaliknya tabiat mudah yang terbukti berkesan. Sama ada anda berusia 55 atau 75 tahun, tidak pernah terlambat untuk bermula. Tubuh anda mempunyai keupayaan luar biasa untuk sembuh dan menjadi lebih kuat. Mari kita selami tabiat nombor 1. Asas kepada penuaian yang sihat. Adakah anda bersedia untuk menemui sesuatu yang boleh mengubah segalanya? Tabiat nombor 1. Kekal aktif secara fizikal. Tabiat pertama adalah mudah. Gerakkan badan anda setiap hari. Fikirkan badan anda seperti kereta. Ia berfungsi lebih baik dengan penggunaan yang kerap. Kekal aktif secara fizikal bukan sekadar tentang bersenam. Ia mengenai pergerakan sepanjang hari anda. Anda tidak perlu berlari maraton, jalan kaki selama 30 minit, regangan ringan, atau berkebun secara santai sudah dikira sebagai aktiviti fizikal yang hebat untuk badan anda. Cuba lakukan aktiviti yang anda gemari. Menari, yoga, berenang, atau senaman seronok di rumah. Melakukan pelbagai aktiviti melibatkan semua otot anda dan menjadikan ia lebih menarik. Pergerakan secara tetap mengekalkan sendi anda lentur, otot anda kuat, dan jantung anda berfungsi dengan efisien. Ia seperti melincirkan ensel dalam kehidupan anda. Saya mengalami sakit sendi. Bagaimana saya boleh bersenam dengan selamat? Mulakan secara perlahan dengan senaman menggunakan kerusi, berenang, atau aerobik dalam air. Sentiasa berunding dengan doktor anda sebelum memulakan sebarang program senaman baru. Malahan kerja rumah juga dikira. Menyedut habuk, berkebun, dan membeli belah membuatkan anda bergerak. Pasang lagu kegemaran anda dan bergerak semasa melakukan kerja-kerja ini. Muzik menjadikan aktiviti lebih menyeronokkan. Sasarkan sekurang-kurangnya 150 minit aktiviti sederhana setiap minggu, seperti yang dicadangkan oleh pakar kesihatan. Mulakan perlahan-lahan dan tingkatkan stamina anda. Langkah kecil membawa kepada hasil yang besar. Bergerak lebih banyak bermakna hidup lebih penuh. Bagaimana anda akan menambah pergerakan hari ini? Ingat untuk tekan like pada video ini jika anda mendapati tips ini berguna. Dan kongsikannya dengan rakan-rakan yang juga ingin kekal sihat dan aktif. Tabiat nombor 2, makan secara berwarna dan sedar. Bagaimana rupa pinggan makanan harian anda? Badan anda seperti enjin berprestasi tinggi. Ia memerlukan bahan bakar premium. Buah-buahan dan sayur-sayuran berwarna-warni menyediakan nutrisi premium itu. Makan diet pelangi yang penuh dengan buah-buahan, sayur-sayuran, dan protein tanpa lemak memberikan tenaga yang betul kepada badan anda. Fikirkan pinggan anda sebagai tiket ke arah kesihatan yang lebih baik. Semakin banyak warna, semakin baik. Setiap warna menawarkan vitamin dan nutrien yang unik. Fokus pada makanan yang memberikan nutrisi paling tinggi setiap suapan. Pilih sayur-sayuran berdaun hijau, beri, protein tanpa lemak, dan bijirin penuh berbanding makanan diproses. Tabiat ini meningkatkan sistem imun anda, menyokong kesihatan jantung,
dan boleh membantu anda mengekalkan berat badan yang sihat. Bagaimana jika saya tidak suka sayur-sayuran? Cuba panggang sayur-sayuran dengan herba, campurkan ke dalam smoothie, atau mulakan secara perlahan dengan sayur yang ringan seperti lobak merah dan keledik. Kawalan saiz hidangan menjadi penting. Hidangan yang lebih kecil terasa cukup selepas usia 50. Masak di rumah dengan kerap, anda dapat mengawal bahan, rasa, dan nilai pemakanan. Apakah hidangan sihat yang akan anda sediakan minggu ini? Catatkan satu resipi baru untuk dicuba. Tabiat nombor 3, kekal berhubung secara sosial. Tahukah anda bahawa persahabatan dan tujuan hidup boleh meningkatkan kesihatan anda seiring usia? Mari kita selami mengapa hubungan yang bermakna itu penting. Hubungan sosial secara tetap mengekalkan minda anda tajam dan semangat anda tinggi. Kesepian meningkatkan risiko kesihatan. Persahabatan adalah ubat. Sama ada keluarga, rakan, atau kumpulan komuniti, interaksi sosial secara tetap mengekalkan minda anda tajam dan semangat anda tinggi. Sokongan daripada rakan dan orang tersayang mengurangkan tekanan dan memberikan rasa kekitaan. Saya tinggal seorang diri. Bagaimana saya boleh kekal bersosial dan berhubung dengan orang lain? Anda boleh sertai kelab buku, menjadi sukarelawan, menghubungi rakan lama, atau sekadar berbual dengan jiran. Mereka memberi anda alasan untuk bangun dan bergerak setiap hari. Setiap hubungan yang bermakna menguatkan kesihatan dan kebahagiaan anda. Persaraan atau perubahan besar dalam hidup boleh membuat anda rasa terasing. Hubungi orang lain atau sertai kumpulan baru. Tidak pernah terlambat untuk membuat kawan. Ketawa dan orang yang positif meningkatkan mood anda dan membantu anda mengurus tekanan. Hubungan digital juga penting. Video chat membantu jika anda tidak dapat bertemu secara bersemuka. Apakah aktiviti sosial yang ingin anda cuba seterusnya? Catatkan satu cara baru untuk berhubung minggu ini. Tabiat nombor 4, utamakan tidur yang berkualiti. Tidur adalah ketika badan anda memperbaiki dirinya sendiri. Fikirkan ia seperti pasukan penyelenggaraan pribadi anda yang bekerja shift malam di dalam diri anda. Sasarkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualiti. Cipta rutin tidur, pastikan bilik anda sejuk dan gelap, dan elakkan skrin sebelum tidur. Saya sukar tidur sepanjang malam. Apa yang patut saya lakukan? Cipta rutin tidur yang menenangkan. Hadkan pengambilan kafein 6 hingga 9 jam sebelum tidur, matikan skrin, dan pastikan bilik tidur sejuk, gelap, dan senyap untuk bersedia tidur. Tidur yang baik menguatkan sistem imun anda, menajamkan ingatan, dan memberi anda tenaga untuk semua aktiviti yang paling anda sukai. Jika anda menikmati tips kesihatan ini, sila langgan saluran kami. Kami berkongsi nasihat praktikal untuk penuaian sihat setiap minggu. Tabiat nombor 5, urus tekanan dengan berkesan. Tekanan berlaku, tetapi anda boleh mengawal bagaimana anda menanggapinya. Tekanan kronik menjadikan badan anda menua lebih cepat daripada masa itu sendiri. Belajar mengurus tekanan adalah seperti memasang perisai pelindung untuk kesihatan anda. Kenali tanda-tanda tekanan anda. Mudah marah, sedih, tegang, atau sukar tidur. Cuba teknik pernafasan dalam, meditasi, atau yoga ringan. Jauhkan diri dari peranti dan habiskan masa di alam semula jadi. Cari apa yang menenangkan minda anda dan jadikan ia amalan harian.
Rasa bersyukur dan humor adalah peredam tekanan semula jadi. Cuba yoga ketawa atau tonton filem lucu. Pilih pandangan positif. Fokus pada apa yang berada dalam kawalan anda dan lepaskan apa yang tidak. Pengurusan tekanan bukanlah sesuatu yang mementingkan diri sendiri. Ia penting. Apabila anda tenang dan seimbang, anda dapat menjaga diri sendiri dan orang yang anda sayangi dengan lebih baik. Apakah cara kegemaran anda untuk melegakan tekanan? Kongsikannya dengan warga emas lain yang mungkin menghadapi kesukaran mengurus tekanan mereka. Tabiat nombor 6, jangan pernah berhenti belajar. Otak anda seperti otot. Gunakan atau ia akan hilang. Cabaran mental mengekalkan minda anda tajam dan ingatan anda kuat. Belajar perkara baru menyokong minda yang sihat pada setiap peringkat umur. Cuba hobi baru. Melukis, berkebun, atau membuat quilting. Sekaranglah masanya untuk meneroka. Sertai kelas atau pelajari kemahiran atau bahasa baru, secara dalam talian atau bersemuka. Setiap kemahiran baru yang anda pelajari melindungi otak anda sekarang dan untuk masa depan. Anda juga boleh memilih untuk menjadi sukarelawan atau membimbing orang lain. Berkongsi pengetahuan adalah cara yang berkuasa untuk terus belajar. Warga emas mempunyai khazanah pengetahuan dan pengalaman yang banyak untuk dikongsi. Amalkan, bukan sempurna. Langkah kecil dalam pembelajaran adalah yang paling penting. Rangsangan mental membina sambungan baru dalam otak dan boleh membantu mencegah penurunan kognitif. Setiap cabaran baru menjadikan otak anda lebih kuat dan lebih tahan. Apakah kemahiran baru yang akan anda cuba minggu depan? Tuliskannya dan tetapkan tarikh untuk memulakannya. Tabiat nombor 7, kekalkan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Berjumpa dengan penyedia penjagaan kesihatan anda secara berkala adalah kunci untuk pengesanan awal dan pengurusan masalah kesihatan yang lebih baik. Banyak keadaan, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan beberapa jenis kanser, tidak selalu menunjukkan tanda amaran awal. Pemeriksaan berkala bermakna masalah boleh dikesan awal, ketika ia paling mudah dirawat. Pencegahan sentiasa lebih baik daripada rawatan. Pemeriksaan berkala menangkap masalah kecil sebelum ia menjadi besar. Fikirkan ia sebagai penyelenggaraan untuk badan anda. Bagaimana saya boleh mengamalkan tabiat menjaga pemeriksaan kesihatan secara berkala? Jadualkan pemeriksaan tahunan. Jadikan ia sebagai rutin. Tandakan kalendar anda untuk pemeriksaan fizikal tahunan, pemeriksaan penglihatan, dan pergigian. Ujian saringan. Sentiasa kemas kini dengan saringan yang disyorkan mengikut umur anda, contohnya, kolonoskopi, mamogram, imbasan ketumpatan tulang. Simpan senarai ubat. Bawa senarai terkini semua ubat, vitamin, atau suplemen yang anda ambil ke setiap janji temu. Ajukan soalan. Jangan teragak-agak untuk bertanya tentang apa sahaja yang anda tidak faham. Komunikasi yang baik sangat penting. Jejak perubahan. Catat sebaran simptom atau kebimbangan baru dan kongsikannya dengan doktor anda. Sentiasa kemas kini dengan saringan, vaksinasi, dan ujian darah rutin. Doktor anda adalah rakan kongsi dalam mengekalkan kesihatan anda dan mengesan masalah lebih awal. Jangan ponteng janji temu hanya kerana anda rasa sihat. Masa terbaik untuk berjumpa doktor adalah ketika anda sihat, bukan apabila sesuatu yang salah berlaku. Kongsikan video ini dengan rakan-rakan yang mungkin mendapat manfaat daripada tips penuaian sihat ini. Bersama-sama, kita semua boleh menjalani kehidupan yang paling sihat dan bahagia. Tabiat nombor 8.
Kekal terhidrat. Air adalah nutrien paling penting untuk kehidupan. Apabila kita menua, badan menjadi kurang cekap dalam mengekalkan air, menjadikan penghidratan lebih penting. Pilih air sebagai minuman pilihan anda, dan hadkan minuman manis serta alkohol. Minuman manis boleh menambah kalori secara tersembunyi. Panduan kini mencarankan hanya 1 hingga 2 minuman alkohol seminggu untuk risiko rendah. Lebih sedikit adalah lebih baik. Minum air yang mencukupi setiap hari membantu badan anda kekal bertenaga. Sasarkan 6 hingga 8 gelas. Walaupun apabila anda tidak berasa dahaga. Jadikan air lebih menarik, tambahkan lemon, timun, atau pudina untuk variasi. Teh, sup, dan kuah juga boleh membantu anda mencapai keperluan cecair harian anda. Kekal terhidrat membantu mengawal rasa lapar dan mencegah kekeliruan atau pening. Penghidratan yang betul juga membantu meningkatkan ingatan, mengekalkan pergerakan sendi, dan membantu anda mengelak dehidrasi. Apakah cara kegemaran anda untuk menjadikan air biasa lebih menyeronokkan? Sila kongsikannya di ruangan komen di bawah. Tabiat nombor 9. Amalkan postur yang baik. Postur yang baik bukan sahaja membuat anda kelihatan yakin. Ia membantu melindungi sendi, mengekalkan keseimbangan otot, dan menyokong kesihatan tulang belakang anda. Apabila menua, membongkok boleh menjadi kebiasaan, tetapi ia boleh menyebabkan kesakitan, pergerakan terhad, dan malah jatuh. Bagaimana saya boleh mengamalkan postur yang baik? Terdapat beberapa cara untuk mengamalkan postur yang baik. Nombor 1, berhati-hati. Periksa badan anda beberapa kali sehari. Semasa duduk, berdiri, atau berjalan. Tanya diri anda, adakah saya membongkok? Nombor 2. Selaraskan bingkai badan anda. Berdiri tegak, bahu ke belakang dan santai, dada terbuka, dagu selari dengan lantai. Bayangkan seutas tali menarik lembut bahagian atas kepala anda ke atas. Nombor 3. Cari sokongan semasa duduk. Pilih kerusi yang menyokong bahagian bawah belakang anda. Apabila menonton TV, gunakan bantal di belakang badan dan pastikan kedua-dua kaki rata di lantai. Nombor 4. Bergerak secara berkala. Ambil rehat singkat jika anda duduk untuk jangka masa lama. Berdiri, regangkan badan, atau berjalan sekeliling. Nombor 5. Kuatkan otot teras. Senaman seperti yoga ringan, senaman menggunakan kerusi, atau tai chi membantu menguatkan otot teras anda, menjadikan duduk dan berdiri tegak lebih mudah. Amalkan senaman postur, kuatkan otot teras, dan perhatikan bagaimana anda duduk dan berdiri. Tulang belakang anda akan berterima kasih dengan kurang sakit belakang dan leher. Postur yang baik juga membantu keseimbangan yang lebih baik dan pencegahan jatuh. Manfaat lain yang akan anda peroleh ialah peningkatan tenaga dan kapasiti paru-paru, kerana postur yang baik membantu anda bernafas dengan lebih baik. Tabiat nombor 10. Kembangkan rasa syukur dan sikap positif. Minda yang positif bukan sahaja nasihat untuk berasa baik. Ia terbukti secara saintifik dapat meningkatkan sistem imun dan kesihatan keseluruhan dengan ketara. Mulakan setiap hari dengan memikirkan 3 perkara yang anda syukuri. Akhiri setiap hari dengan merenung detik-detik positif, tidak kira sekecil mana sekalipun. Rasa syukur menyusun semula otak anda ke arah kebahagiaan dan ketahanan diri. Ia seperti memberi diri anda dos harian ubat semula jadi untuk hati dan jiwa. Luangkan masa untuk meraihkan.
Anda sedang melabur untuk kesihatan dan kebahagiaan masa depan anda. Setiap langkah ke hadapan adalah bermakna, tidak kira betapa kecilnya. Ingat untuk tekan like dan langgan jika tabiat-tabiat ini memberi inspirasi kepada anda untuk menjalani kehidupan yang paling sihat. Sokongan anda membantu kami mencapai lebih ramai orang. Sekarang biar saya kongsikan kisah benar tentang seseorang yang telah mengubah kesihatannya menggunakan tabiat-tabiat ini. Kenalkan Mabel, seorang nenek berusia 72 tahun dari Ohio. 2 tahun yang lalu, Mabel bergelut dengan aktiviti harian. Menaiki tangga membuatkan dia tercungap-cungap, dan dia mengelakkan perjumpaan sosial kerana tenaga dan keyakinan diri yang rendah. Dr. Mabel mencadangkan agar dia mencuba ke-10 tabiat ini secara berperingkat. Dia bermula dengan hanya 10 minit berjalan kaki dan 1 gelas air tambahan setiap hari. Dia menyertai kelab buku untuk hubungan sosial, mula makan lebih banyak sayur-sayuran berwarna-warni, dan mewujudkan rutin tidur yang konsisten. Mabel mengamalkan jurnal kesyukuran setiap pagi dan mengambil vitaminnya dengan penuh disiplin. Dia menjadualkan pemeriksaan kesihatan secara berkala dan kekal aktif secara mental dengan teka silang kata. Paling penting, Mabel bersabar dengan dirinya sendiri. Dia meraihkan kejayaan kecil dan tidak berputus asa apabila berdepan kemunduran sekali-sekala atau hari-hari yang mencabar. 6 bulan kemudian, Mabel berjalan sejauh 2 batu setiap hari, mempunyai lebih banyak tenaga berbanding bertahun-tahun sebelumnya, dan kekuatan kakinya meningkat dengan ketara. Doktor beliau terkejut dengan peningkatan tekanan darahnya, kualiti tidur yang lebih baik, dan kecergasan keseluruhan. Mabel telah mengubah kesihatan dan seluruh hidupnya. Hari ini, Mabel mengetuai kumpulan mendaki untuk warga emas dan menjadi sukarelawan di pusat komuniti. Dia berkata, tabiat-tabiat ini memberinya semangat hidup yang baru. Kisah Mabel membuktikan bahawa tidak pernah terlambat untuk memulakan. Jika anda terinspirasi oleh transformasinya, sila kongsikan video ini dengan seseorang yang memerlukan dorongan. Tabiat-tabiat ini terasa membebankan. Dari mana patut saya mulakan? Pilih satu sahaja tabiat yang paling menarik minat anda. Kuasai tabiat itu selama 2 minggu, kemudian perlahan-lahan tambah satu lagi. Langkah kecil mencipta perubahan yang kekal. Berapa lama sebelum saya melihat hasil? Sesetengah manfaat, seperti tidur yang lebih baik dan mood yang lebih baik, boleh berlaku dalam beberapa hari. Peningkatan fizikal biasanya mengambil masa 4 hingga 6 minggu dengan amalan yang konsisten. Bagaimana saya kekal bermotivasi apabila kemajuan terasa perlahan? Simpan jurnal tabiat harian, raikan kemenangan kecil, cari rakan untuk bertanggungjawab bersama, dan ingat bahawa konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Apakah tabiat paling penting untuk diutamakan? Walaupun kesemua 10 tabiat penting, kekal aktif secara fizikal menyediakan asas untuk segala-galanya. Pergerakan menyokong tidur, mood, selera makan, dan hubungan sosial. Ingat, anda tidak perlu sempurna. Malah, melaksanakan separuh daripada tabiat ini pun akan memberi kemajuan yang ketara terhadap bagaimana perasaan anda setiap hari. Sukai video ini jika anda mendapati jawapan-jawapan ini berguna. Suka anda membantu kami menjangkau lebih ramai warga emas yang boleh mendapat manfaat daripada maklumat ini. Kesimpulan. Pelan anda menuju kesihatan cemerlang anda kini mempunyai 10 alat berkuasa untuk penuaian yang sihat. Ini bukan sekadar petua. Ia adalah pelan anda untuk berasa hebat.
Tabiat nombor 1. Kekal aktif secara fizikal. Gerakkan badan anda setiap hari, walaupun hanya berjalan perlahan. Sendi, otot, dan jantung anda akan berterima kasih dengan kekuatan yang lebih baik. Tabiat nombor 2. Makan makanan kaya nutrien. Isi pinggan anda dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna-warni. Anggap makanan sebagai ubat yang menyuburkan setiap sel dalam badan anda. Tabiat nombor 3. Kekal berhubung sosial. Pelihara hubungan yang sedia ada dan bina hubungan baru. Hubungan manusia adalah ubat untuk hati dan minda anda setiap hari. Tabiat nombor 4. Utamakan tidur berkualiti. Sasarkan 7 hingga 8 jam setiap malam. Tidur adalah ketika badan anda membaiki diri, menguatkan sistem imun dan ingatan anda. Tabiat nombor 5. Urus tekanan dengan berkesan. Cari cara sihat untuk menghadapi cabaran hidup. Pengurusan tekanan melindungi kesihatan anda seperti perisai yang menjaga kesejahteraan anda. Tabiat nombor 6. Kekal terlibat secara mental. Cabar otak anda dengan aktiviti dan pembelajaran baru. Stimulasi mental membina ketahanan dan memastikan minda anda tajam serta aktif. Tabiat nombor 7. Kekal menghadiri pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pencegahan sentiasa lebih baik daripada rawatan. Pemeriksaan berkala membantu mengesan masalah kecil sebelum ia menjadi isu kesihatan yang serius. Tabiat nombor 8. Kekal terhidrat. Minum air yang mencukupi setiap hari. Hidrasi yang betul menyokong setiap fungsi dalam badan anda, dari pencernaan hingga fungsi otak dan peredaran darah. Tabiat nombor 9. Amalkan postur badan yang baik. Berdiri tegak dan duduk dengan lurus. Postur yang baik meningkatkan pernafasan, peredaran darah, dan keyakinan anda sambil mengurangkan kesakitan dan keletihan. Tabiat nombor 10. Tanamkan rasa bersyukur dan positif. Mulakan setiap hari dengan rasa bersyukur. Pemikiran yang positif meningkatkan sistem imun dan kesihatan keseluruhan anda dengan ketara. Ke-10 tabiat ini berfungsi bersama seperti alat muzik dalam orkestra. Setiap satunya memperkuat yang lain, menghasilkan simfoni kesihatan dan kecergasan. Mulakan dengan langkah kecil, kekal konsisten, dan bersabar dengan diri sendiri. Tindakan harian yang kecil akan berkembang menjadi perubahan yang luar biasa dari masa ke masa. Anda boleh melakukannya. Usia anda bukanlah satu batasan. Ia adalah peluang untuk menggunakan kebijaksanaan yang telah anda peroleh untuk mencipta tahun-tahun anda yang paling sihat dan paling bahagia. Sila kongsikan video ini dengan keluarga dan rakan-rakan yang boleh mendapat manfaat daripada petua penuaian sihat ini. Bersama-sama, kita semua boleh menjalani kehidupan terbaik kita. Langgan saluran kami untuk lebih banyak nasihat kesihatan yang praktikal. Kami komited untuk menyokong perjalanan anda menuju penuaian yang cergas setiap minggu. Tinggalkan komen di bawah memberitahu kami tabiat mana yang paling anda teruja untuk cuba. Kami suka mendengar daripada komuniti warga emas yang prihatin terhadap kesihatan ini. Terima kasih kerana meluangkan 30 minit hari ini untuk kesihatan anda. Pelaburan itu akan memberi pulangan dalam tenaga, kecergasan, dan kebahagiaan untuk bertahun-tahun akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi, teruskan bergerak, teruskan belajar, teruskan berhubung, dan terus percaya pada kemampuan anda untuk menjalani kehidupan yang paling sihat dan paling bahagia. Jaga diri.